Salam guys. Sempena season 25-26 ni dah habis, aku nak imbas report card lah untuk season ini. Buat video kali ini, aku nak buat my best 3 performers this season untuk Liverpool. Siapakah mereka? Untuk nombor 3, walaupun this is his worst season, our Egyptian King, Mo Salah, contributed 22 GA this season. Of course, kita tak boleh compare dengan 57 goals dan assist last season. Tapi compare dengan our other attackers, he has produced those numbers dalam form dia yang paling buruk sekali. Jangan lupa yang dia tak main 5 minggu semasa dia away, semasa dia berada di dalam AFCON. Still, dia masih produce those numbers. Dan jangan lupa, dia baru saja beat Steven Gerrard punya assist record semasa dia assist Curtis Jones hari itu. Kerana reason ini, aku akan bagi Mo Salah di tempat ketiga. Untuk nombor 2, aku sangat terkejut dengan player ni. Pasal kalau kau dah follow aku sebelum ni, aku sangat ragu-ragu dengan ketibaan player ni. Dengan statistiknya di Eintracht Frankfurt dan juga performance dia di dalam PSG, dia masih tak proven himself. Tapi masa dia datang ke Liverpool, he had such a big impact. Scoring di dalam Community Shield, scoring 3 games in a row in the opening season. Dan he is our top scorer. Dengan 17 goals dan 6 assist in all competitions. Kalau dia tak injured hari itu menentang PSG, aku rasa dia boleh add 2 more goals dan assist. Aku harap dia dapat recover dengan baik pasal kita tak akan dapat tengok dia until next year kerana he is such a big player for us. Dan siapakah aku punya top choice untuk the best performer this season? Siapa lagi kalau bukan Dominik Szoboszlai, Mr. Set Piece. Dengan 13 goals, 12 assist in all competition, dia adalah seorang player yang sangat-sangat penting untuk kita. Dengan Hungary tak masuk World Cup, aku harap dia dapat berehat dan berfikir apa yang dia mahukan untuk dia dan Liverpool season depan. Aku harap dia dapat improve his aggression dan leadership kerana he is our future captain. Aku yakin dia boleh buat banyak lagi. Aku nak bagi special mention kepada Rio Ngumoha. Aku harap dia dapat more game time next season. Kalau dia dapat more game time, dia boleh produce more assists, more goals. A potential first team player untuk kita. Pasal to me, he is a star already. Of course, kalau kita ada 3 best performers, takkan kita tak ada 3 worst performers. Kita tengok